Pernahkah anda rasa seperti ada sesuatu di udara? Satu perasaan gelisah yang kolektif, seolah-olah kita semua menahan nafas menunggu sesuatu yang tidak dapat kita namakan. Terutamanya apabila kita menghampiri penghujung bulan Oktober. Tarikh 31 Oktober seringkali dikaitkan dengan perayaan dan tradisi, tetapi jika anda melihat lebih mendalam di bawah permukaan budaya, terdapat satu ambang energetik yang jauh lebih penting. Ini bukan tentang cuti. Ini tentang satu titik penumpuan, satu ruang liminal di mana anjakan tenaga yang telah lama membina momentum mula menunjukkan dirinya dalam realiti fizikal kita. Anda mungkin merasakannya sebagai satu desakan untuk menyelesaikan perkara, untuk membuat keputusan, atau mungkin sebagai satu keresahan yang tidak dapat dijelaskan. Ini adalah isyarat bahawa realiti sedang ditentukur semula. Tenaga yang tidak kelihatan sedang bergerak menyusun semula matriks kemungkinan. Dan naluri semula jadi manusia apabila berhadapan dengan ketidaktentuan yang begitu kuat adalah untuk mencengkam lebih erat. Kita cuba mengawal setiap butiran, merancang setiap langkah, memaksa hasil yang kita mahukan. Kita percaya bahawa dengan kawalan mikro, kita boleh mengemudi badai ini dengan selamat. Tetapi di sinilah letaknya paradoks yang paling besar. Keperluan untuk mengawal inilah yang sebenarnya mencipta rintangan. Ia seperti cuba berenang melawan arus sungai yang deras. Anda akan keletihan, cemas dan akhirnya dihanyutkan juga. Tenaga yang anda gunakan untuk melawan adalah tenaga yang sama yang boleh digunakan untuk mengemudi. Perasaan cemas yang anda rasai bukanlah tanda bahawa sesuatu yang buruk akan berlaku. Ia adalah tanda bahawa anda sedang menentang aliran semula, jadi kehidupan. Ambang ini bukan untuk ditakluki, tetapi untuk dilayari. Ia bukan satu ujian kekuatan, tetapi satu jemputan untuk menyerah. Jadi, bagaimana kita melepaskan cengkaman ini tanpa merasa seolah-olah kita menyerah kalah ataupun kehilangan arah? Jawapannya terletak pada konsep yang saya panggil penyerahan aktif. Ini bukan penyerahan pasif di mana anda hanya duduk dan berharap yang terbaik. Itu adalah sikap acuh tak acuh. Penyerahan aktif adalah satu tindakan kesedaran yang mendalam. Ia adalah proses di mana anda mengambil tindakan yang perlu dan diilhamkan. Anda melakukan bahagian anda dengan niat yang jelas dan kemudian anda dengan sengaja melepaskan kebergantungan anda pada hasilnya. Anda percaya bahawa terdapat satu kecerdasan yang lebih besar sedang bekerja, satu aliran semula jadi yang akan membawa tindakan anda ke destinasi yang terbaik, selalunya melampaui apa yang boleh anda bayangkan. Fikirkan tentang seorang pemanah. Dia menarik busur, membidik sasarannya dengan fokus dan kemahiran, tetapi sebaik sahaja anak panah dilepaskan, dia tidak boleh lagi mengawalnya. Dia harus percaya pada trajektorinya. Kehidupan berfungsi dengan cara yang sama. Apabila anda cuba mengawal proses selepas anda melepaskan anak panah anda mencipta gelombang tenaga yang mengganggu laluannya. Kebimbangan anda, keraguan anda, keperluan anda untuk sentiasa memeriksa kemajuan. Semua ini menghantar getaran yang tidak harmoni ke dalam medan kuantum, mewujudkan gangguan. Penyerahan aktif adalah tentang memahami bahawa tugas anda adalah untuk membidik dan melepaskan. Tugas alam semesta adalah untuk memastikan ia sampai ke sasarannya pada masa yang tepat dan dengan cara yang paling selaras. Dengan melepaskan kawalan, anda sebenarnya tidak kehilangan kuasa. Sebaliknya, anda menyerahkan kuasa yang terhad dari ego anda untuk berhubung dengan kuasa yang tidak terhingga dari alam semesta. Anda beralih dari menjadi penghalang kepada menjadi saluran. Aliran ini bukan rawak. Ia sangat pintar. Dan ia sentiasa bergerak ke arah perkembangan dan kesejahteraan tertinggi anda.
Persoalannya, mengapa begitu sukar untuk melepaskan kawalan? Mengapa cengkaman ini terasa seperti sebahagian daripada diri kita? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem pengatur caraan kita. Neuroscience memberitahu kita bahawa 95% daripada tingkah laku harian kita dikendalikan oleh minda separasedar. Minda separasedar ini adalah arkib pengalaman masa lalu, terutamanya yang mempunyai cas emosi yang kuat. Bagi kebanyakan kita, pengalaman awal mengajar kita bahawa untuk selamat, untuk berjaya atau untuk disayangi, kita perlu mengawal persekitaran kita. Mungkin anda dibesarkan dalam suasana di mana keadaan tidak dapat diramal. Jadi anda belajar untuk menguruskan setiap butiran untuk merasa selamat. Atau mungkin anda diajar bahawa nilai anda datang dari pencapaian yang mendorong anda untuk memaksa hasil. Program-program ini berjalan secara automatik di latar belakang. Identiti anda mungkin telah sebati dengan peranan sebagai orang yang sentiasa memegang kawalan, orang yang boleh diharap untuk menyelesaikan masalah. Jadi, apabila anda cuba melepaskan kawalan, minda separasedar, anda menganggapnya sebagai ancaman kepada kelangsungan hidup dan identiti anda. Ia mencetuskan tindak balas tekanan, membanjiri sistem anda dengan kortisol dan adrenalin. Inilah sebabnya mengapa cuba untuk bertenang secara logik selalunya tidak berkesan. Anda tidak boleh berhujah dengan program yang direka untuk melindungi anda. Anda perlu memprogramkannya semula. Anda perlu menunjukkan kepada badan dan sistem saraf anda bahawa melepaskan kawalan adalah selamat. Bahawa percaya pada proses adalah keadaan yang lebih semula jadi dan berkuasa. Cabarannya bukan di luar sana, dalam keadaan yang tidak menentu. Cabarannya ada di dalam diri anda, dalam pertempuran antara kehendak sedar anda untuk percaya dan pengatur caraan separasedar anda untuk mengawal. Di sinilah kita beralih dari pemahaman teori kepada amalan yang boleh mengubah keadaan. Untuk memprogram semula tindak balas automatik ini, kita perlu berkomunikasi dengan badan dan minda separasedar dalam bahasa yang difahaminya, iaitu bahasa perasaan dan pengulangan. Saya ingin berkongsi dengan anda satu latihan yang sangat mudah tetapi amat berkesan. Beberapa kali sehari, terutamanya apabila anda merasa cemas atau desakan untuk mengawal mula timbul, berhenti seketika. Letakkan sebelah tangan di atas jantung anda dan sebelah lagi di atas perut anda. Tutup mata anda jika anda rasa selesa. Ambil 3 nafas dalam yang perlahan. Tarik nafas melalui hidung. Rasakan perut anda mengembang dan hembus nafas perlahan-lahan melalui mulut. Dengan setiap hembusan nafas, bayangkan anda melepaskan ketegangan dari badan anda. Selepas nafas ketiga, katakan secara senyap kepada diri sendiri, saya lepaskan kawalan dan saya percaya pada proses ini. Rasakan getaran kata-kata ini. Hayatinya. Apa yang dilakukan oleh tindakan fizikal ini? Meletakkan tangan di atas jantung dan perut anda mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik yang bertanggungjawab untuk tindak balas rehat dan hadam. Ia menghantar isyarat keselamatan kepada otak anda. Pernafasan dalam mengoksigenkan sistem anda dan memecahkan kitaran adrenalin. Dan pengesahan itu apabila digabungkan dengan keadaan fizikal yang tenang, mula menulis semula laluan saraf di otak anda. Ia adalah satu bentuk pengatur caraan semula neurosomatik. Dari perspektif fizik kuantum, anda secara aktif mengubah tanda tangan tenaga anda. Kebimbangan dan kawalan bergetar pada frekuensi yang rendah dan padat. Kepercayaan dan penyerahan bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi dan lebih koheren. Apabila anda mengamalkan latihan ini, anda sedang menentukan semula frekuensi pribadi anda. Ingat eksperimen Dirichlet dalam fizik kuantum? Ia menunjukkan bahawa zarah berkelakuan berbeza apabila diperhatikan.
Tenaga bertindak balas kepada kesedaran. Begitu juga medan kemungkinan di sekeliling anda bertindak balas kepada frekuensi anda. Dengan secara sedar memilih untuk memancarkan kepercayaan, anda mula menarik dan melihat realiti yang sepadan dengan frekuensi tersebut. Anda bukan lagi pemerhati pasif. Anda menjadi peserta aktif dalam tarian penciptaan. Mari kita mendalami lagi konsep ini. Kesedaran anda bukan sekadar suis yang menghidupkan atau mematikan realiti. Kualiti kesedaran anda, getaran di sebalik perhatian anda, itulah yang membentuk bahan mentah medan kuantum menjadi pengalaman hidup anda. Apabila anda mendekati ketidaktentuan dengan kebimbangan, perhatian anda diwarnai dengan ketakutan. Anda secara aktif mengimbas persekitaran anda untuk mencari bukti bahawa keadaan akan menjadi salah. Dan menurut hukum getaran dan resonans kuantum, medan itu akan memberikan anda bukti yang anda cari. Anda akan melihat kelewatan sebagai bencana, kesunyian sebagai penolakan dan cabaran sebagai tanda kegagalan. Sebaliknya, apabila anda mendekati ketidaktentuan yang sama dengan penyerahan aktif, dengan kepercayaan yang mendalam, kualiti perhatian anda berubah. Anda mengimbas persekitaran anda untuk mencari bukti bahawa semuanya berjalan dengan baik untuk anda. Anda mula melihat isyarat-isyarat halus yang dihantar oleh sistem. Synchronicity, seperti memikirkan seseorang dan kemudian menerima mesej daripadanya, bukan lagi kebetulan. Ia adalah pengesahan bahawa anda berada di landasan yang betul. Gerak hati atau firasat bukan lagi pemikiran rawak. Ia adalah panduan dari kecerdasan yang lebih tinggi. Dan yang paling penting, anda mula mentafsir semula apa yang anda anggap sebagai halangan. Kelewatan yang tidak dijangka misalnya. Ego yang didorong oleh kawalan akan melihatnya sebagai kegagalan atau masalah yang perlu diselesaikan dengan segera. Tetapi dari perspektif yang lebih tinggi, kelewatan selalunya merupakan mekanisme penyegerakan. Alam semesta sedang menahan anda kerana masanya belum tepat. Mungkin ada orang lain yang perlu berada di tempatnya, atau mungkin ada kemahiran yang perlu anda pelajari terlebih dahulu. Dengan memaksa untuk maju, anda akan terkeluar dari penyelarasan. Ketidaksabaran dan kebimbangan mencipta bunyi statik energetik yang menghalang anda daripada mendengar mesej-mesej halus ini. Ia seperti cuba menala radio ke stesen yang jelas tetapi dikelilingi oleh bunyi bising. Dengan mengamalkan kepercayaan, anda meredakan bunyi statik itu. Anda menjadi penerima yang jelas untuk isyarat-isyarat daripada kehidupan. Ini selari dengan ajaran kuno, seperti falsafah Taoism tentang Wu Wei yang diterjemahkan sebagai tindakan tanpa usaha. Ia bukan tentang tidak melakukan apa-apa, tetapi tentang bertindak selaras dengan aliran semula jadi, di mana tindakan menjadi mudah dan berkesan. Mengintegrasikan amalan ini ke dalam kehidupan harian anda adalah kunci untuk menjadikannya keadaan semula. Jadi anda, dan bukan sekadar teknik yang anda gunakan semasa krisis. Jangan tunggu sehingga anda merasa tertekan untuk melakukannya. Tetapkan peringatan pada telefon anda 3 atau 4 kali sehari. Semasa anda menunggu kopi anda sebelum memulakan mesyuarat atau sebelum anda tidur. Ambil masa 1 minit itu. Tangan di jantung dan perut, 3 nafas dalam dan pengesahan. Saya lepaskan kawalan dan saya percaya pada proses ini. Setiap kali anda melakukannya, anda sedang membina otot kepercayaan energetik. Anda sedang mengukir laluan saraf baru yang lebih mendalam. Mari kita cuba sekarang bersama-sama di mana sahaja anda berada. Berhenti seketika. Letakkan satu tangan di dada anda, satu lagi di perut anda. Tarik nafas dalam-dalam bersama saya. 1, tahan dan lepaskan. 2, rasakan bahu anda rileks dan lepaskan. 3, rasakan ketenangan dan lepaskan
Sekarang bisikkan dalam hati anda, saya lepaskan kawalan. Saya percaya pada proses ini. Perhatikan apa yang anda rasa. Mungkin sedikit kelegaan. Mungkin rasa lapang di dada anda. Walaupun ia hanya sedikit, ia adalah satu anjakan. Raikannya. Dengan mengulanginya, anda melatih sistem saraf anda bahawa keadaan ini bukan sahaja selamat tetapi juga lebih baik. Saya juga ingin menjemput anda untuk menjadi seorang saintis dalam kehidupan anda sendiri. Mulakan jurnal kecil. Selepas anda melakukan latihan ini, perhatikan sebarang synchronicity, idea-idea yang datang secara tiba-tiba, atau perasaan damai yang muncul dalam beberapa jam berikutnya. Apabila anda mula mendokumentasikan bukti bahawa kepercayaan itu berkesan, anda akan mengukuhkan lagi kepercayaan anda dalam satu gelung maklum balas positif. Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Apabila anda berkongsi, anda bukan sahaja menguatkan realiti itu untuk diri sendiri, tetapi anda juga memberi inspirasi kepada orang lain dalam komuniti ini. Sudah tentu akan ada hari-hari di mana keraguan datang kembali. Akan ada saat-saat di mana ketakutan lama mencengkam anda dengan kuat. Dan bisikan ego, lihat, ia tidak berkesan. Anda perlu mengambil alih semula. Ini adalah bahagian yang normal dalam proses ini. Fikirkan ia seperti sistem imun energetik anda. Program lama sedang melawan balik kerana ia merasakan ia kehilangan kuasanya. Apabila ini berlaku, jangan hukum diri anda. Jangan berputus asa. Sebaliknya, berikan diri anda belas kasihan. Akui perasaan itu. Katakan, saya lihat awak ketakutan. Terima kasih kerana cuba melindungi saya, tetapi saya memilih jalan yang berbeza sekarang. Kemudian, dengan sengaja kembali kepada amalan anda. Tangan di jantung, nafas dan pengesahan. Setiap kali anda melakukan ini, anda melemahkan program lama dan menguatkan yang baru. Inilah yang dimaksudkan dengan epigenetik dalam konteks ini. Dr. Bruce Lipton, seorang pakar biologi sel, telah menunjukkan bagaimana persekitaran dan persepsi kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Keadaan emosi anda adalah sebahagian daripada persekitaran dalaman anda. Dengan secara konsisten memupuk keadaan kepercayaan dan keselamatan, anda secara harfiah menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda, menggalakkan ekspresi gen yang berkaitan dengan kesihatan, ketenangan dan daya tahan. Tujuannya adalah untuk mencapai keadaan yang dipanggil koheren energetik, di mana fikiran, emosi dan tindakan anda semuanya sejajar. Fikiran anda berkata, saya percaya. Emosi anda merasa kepercayaan itu. Dan tindakan anda mencerminkan kepercayaan itu. Apabila anda berada dalam keadaan koheren ini, anda menjadi magnet yang sangat kuat. Anda memancarkan isyarat yang jelas dan stabil ke dalam medan kuantum. Dan alam semesta tidak mempunyai pilihan selain membalas dengan realiti orang dan peluang yang sepadan dengan getaran itu. Alam semesta tidak pernah menguji anda. Ia sentiasa mencerminkan anda. Keraguan anda menarik situasi yang mengesahkan keraguan. Kepercayaan anda menarik situasi yang mengesahkan kepercayaan. Pilih isyarat yang ingin anda hantar. Oleh itu, apabila kita berdiri di ambang energetik 31 Oktober ini, anda mempunyai pilihan. Anda boleh melihatnya sebagai masa ketidaktentuan yang menakutkan, mencengkam stereng dengan lebih kuat dan mencipta lebih banyak rintangan dan kebimbangan untuk diri sendiri. Atau anda boleh melihatnya sebagai apa yang sebenarnya, satu jemputan yang indah untuk naik ke tahap kesedaran yang lebih tinggi, satu peluang untuk melepaskan paradigma lama yang berasaskan usaha dan kawalan, dan melangkah ke dalam paradigma baru yang berasaskan kepercayaan dan aliran. Perubahan yang sedang berlaku di sekeliling kita bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Ia adalah satu pecutan evolusi.
Ia menolak kita untuk melepaskan apa yang tidak lagi berfungsi, termasuk identiti kita sebagai seseorang yang perlu sentiasa berjuang dan mengawal. Mesej terasnya mudah. Berhenti berlawan dengan kehidupan dan mulailah bekerjasama dengannya. Percayalah bahawa terdapat kecerdasan dalam setiap kelewatan, hikmah dalam setiap cabaran dan penyelarasan dalam setiap detik. Nilai sebenar untuk anda dalam anjakan perspektif ini adalah kebebasan. Kebebasan daripada kebimbangan yang berterusan. Kebebasan daripada beban untuk perlu memikirkan semuanya. Kebebasan untuk hadir sepenuhnya pada masa sekarang, mengetahui bahawa masa depan anda sedang diuruskan oleh kuasa yang jauh lebih bijak daripada ego anda. Evolusi pribadi anda tidak perlu menjadi satu perjuangan yang sukar. Ia boleh menjadi satu pembukaan yang indah. Latihan yang saya kongsikan hari ini bukan sekadar penyelesaian sementara. Ia adalah pintu masuk kepada cara hidup yang baru. Ia adalah alat untuk menentukur semula keseluruhan sistem anda dari lalai kawalan kepada lalai aliran. Gunakannya. Amalkannya dengan tekun, terutamanya dalam beberapa minggu akan datang ini. Jadikan ia sauh anda dalam lautan perubahan. Dan saksikan bagaimana realiti anda mula berubah bentuk di sekeliling keadaan dalaman anda yang baru. Anda adalah pencipta yang berkuasa. Sudah tiba masanya untuk anda mengingati kuasa yang terletak bukan pada cengkaman anda, tetapi pada pelepasan anda.